bukan bangsa. Masalah di sini bukan agama. Masalahnya adalah fahaman komunisme. Fahaman komunis yang tidak diakui dunia. Tidak diakui China ada je komunis. Masyarakat yang berbangsa-bangsa di negara kita diikuti oleh pendukung-pendukung komunis yang banyak pertikaian identiti Malaysia. Malaysia. Kenapa macam cara bahasa orang Cina cakap Malaysia? Itulah. Oh, banyak Malaysia kali lah, Malaysia. Apa yang Malaysia? Halus dia cara dia injek-injek benda ni. Betul. Agenda halus. Bahasa Melayu. Okey. Dan mereka ini Apa point dia? disokong oleh gerakan-gerakan evangelis. Evangelis pula. Satu tuduhan yang berat. Evangelis pula. Belakangnya disokong kuat Sokong lagi. mafia konglomerat Ya Allah. dan juga ekonomi gelap. Ya Allah. Dia satu team. Dia macam Avengers. Dia ada disokong oleh. Okey. Disokong dan didukung. Bangsa itu bukan pilihan kita. Okey, Okey. betul. Lahir itulah kita. Exactly. Okay, the only thing that I agree with him ialah kita memang tak ada pilihan Memilih bangsa. Dan satu lagi ialah sebab dia kata yang masalahnya bukanlah bangsa, bukanlah agama. Okay. Okay. That's it, aku setuju. Tapi tiba-tiba dia terus lompat. Dia membuat mengulas benda ni. lompatan yang agak drastik. Okey. Daripada ini bukan masalah bangsa, bukan masalah agama, dia masalah komunis. Okay. So Okay, lepas tu benda ni disokong oleh evangelis Okay. dan komunis dan mafia, konglomerat dan ekonomi gelap. Okay. Tapi ada banyak percanggahan lah dalam satu ayat ni yang disokong oleh ni. It's like a one whole cycle of things yang sebenarnya dia bercanggah. Macam mana dia boleh kata komunisme ni disokong oleh mafia gelap? Mafia gelap. Mafia Kapitalis. konglomerat. Okay, kapitalis dan juga komunis. Komunis disokong oleh kapitalis. Mungkin dia confused. Aku rasa dia confused. Yang berhormat, adakah yang berhormat confused sebenarnya? Aku rasa dia baru buka kamus. Dia tengok semua perkataan-perkataan yang dia boleh pakai untuk dia punya short 30 saat punya pengenalan ni. Dia nak impresskan kita. Dia nak impresskan kita sebagai yang berhormat di adun Sungai Panjang. Sebagai yang berhormat, mungkin dia nak impresskan kita orang-orang muda yang menonton sidang dewan ni. Dia macam aku compile lah semua benda-benda yang politik ni. Aku compile semua, aku letak satu ayat. Tapi benda tu bercanggah. Macam mana? Sebenarnya cuba explain. Okay, aku rasa dia ada agenda sebenarnya. Agenda halus. Dia ialah tersurat dan tersirat. Okay. Dia nak tanya kita untuk pergi cek balik definisi semua perkataan-perkataan yang agak besar ni. Okay, he really made us do so lah. Yes, so aku rasa komunis dengan kapitalis ni ialah dua sistem ekonomi yang memang opposite side of the spectrum. Betul. So macam mana dia combine sekali? Komunisme ni ialah perkongsian tanah, perkongsian kekayaan sama rata antara semua orang antara semua komuniti lah tu yang komunal. Betul. Dan original word for the communist ialah communal, community lah. Ya, betul. Bersama-sama sekali. Ya, kapitalis pula dia memang concentrate, dia memang concentratekan kekayaan itu kepada sesetengah orang. Kelompok mewujudkan kelas lah. Betul. Dan aku rasa dia nak cakap pasal komunisme dekat Malaysia ni, dia sangat tak relevan dan sangat yelah weh. Aku bingung. Tapi betul lah, kita tak bingung. Sebenarnya dia bingung, dia membuat kenyataan yang membingungkan. Ya. Dia sebab kita dekat Malaysia ni memang mengamalkan raja berperlembagaan. Kita mengamalkan sistem demokrasi. Betul. Kita kalau tengok komunisme dekat negara-negara lain, dia tak ada pilihan raya, dia tak ada demokrasi. Dia tak ada raja. Dia tak ada raja, rakyat tak ada suara. Exactly. Kita kan dia ni bukan saya lah yang mengundi. Mereka rakyat Malaysia yang undi dia masuk ke dalam dewan. Untuk mewakili mereka. Maksudnya ialah apa? It's not communism. Dan lagi satu aku rasa sebab yang dia buat ni dekat sidang DUN Selangor tadi tau. Dan aku rasa sebenarnya dia tak hormat sidang DUN sebab dia berkata-kata sedemikian. He said all of this words dalam sidang. Dia tak hormat aku rasa sebenarnya benda tu. Platform yang amat bermakna, amatlah suci, amatlah mulia. Sebab kalau korang yang tak follow sangat sidang DUN Selangor ni, sebenarnya setiap wakil rakyat, setiap adun, dia memang diberi masa untuk berbahas. Exactly. Dan sebenarnya
topik perbahasan hari ni ialah sebenarnya rancangan Selangor kedua. betul. So Ni tak ada mana kena-mengena dengan rancangan Selangor kedua. mukadimah dia ada agak panjang lah ya. Ya, tapi yalah dia baru berucap tadi sekejap. So mungkin besok lah kot. Besok dia akan besok barulah ada hujahnya yang menyentuh betul-betul tentang Kehidupan rakyat. kehidupan rakyat rancangan Selangor 2 lah. So mungkin kita boleh ulas lagi lepas ni. Ya.